Hai, tips 1 minit hari ni. Okey, jom sini sikit. Zoom sikit kat sini. Tolong zoom besar-besar sikit. Okey, saya nak terangkan. Ini namanya cabin filter. Ada cabin filter yang jenis penapis macam ni, yang boleh cuci balik. Dan ada satu lagi yang jenis pakai buang tu. Okey, tak kisahlah cuci balik ke pakai buang ke, apa saya nak tunjuk sini. Okay, kalau cabin filter ni dah jadi kotor macam ni, tahu tak apa yang merana? Poket anda. Kenapa saya kata poket anda? Sebab dia punya kotoran ni, dia punya debu ni, dia akan pergi dekat cooling coil. Bila pergi dekat cooling coil tu tak lama boleh sumbat. Bila sumbat memang kita tak dapat sejuk lah. Okay, nak tengok cooling coil dia? Jom saya tunjuk. Okay, ini keadaan cooling coil dia. Nampak tak? Penuh dengan habuk dah. Ni, macam ni. Okay, kalau keadaan macam ni, memang apa akan jadi? Lama-lama dia akan sumbat. Bila sumbat nanti, sensor tak boleh baca, kompresor tu akan bekerja tanpa henti. Tak lama kemudian kompresor tu akan jam. Jadi sebab tu saya selalu pesan, kalau boleh paling basic lah, tolonglah cuci ataupun selalu bersihkan cabin filter ni kalau nak aircon anda sentiasa elok. So, kalau kereta anda ada masalah aircon, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Post. Dapati hari ini saya